Okey, 8.1 locus locus. Okay, locus sebenarnya tak susah. Okay, kita tengok definisinya dahulu ya. Okay, locus, apakah maksudnya locus? Locus ialah satu set titik dalam satu sata yang kedudukannya memenuhi syarat-syarat tertentu. It's a set of points. Set points in a plane which is position satisfies certain conditions. Okey, ini bermaksud satu set, titik macam ni kan. Kalau dia satu set, maksudnya dia akan banyak titik letak sama-sama. Akhirnya dia akan jadi garisan. Okey, lines. Jadi untuk menjawab soalan dalam bab ini, kita melukis garisan, tetapi bukannya titik. Bukan titik Okey. Ini maksudnya lah. Jadi garisan kita boleh ada yang bulatan, ada yang lengkung, ada yang garis lurus, betul tak? Nanti kita akan cuba buat latihan di bawah lah. Okey, kita tengok yang nota kedua. Nota kedua, terdapat pelbagai situasi dalam kehidupan seharian yang memenuhi ciri-ciri locus. There are various situations in daily life that show the characteristics of loci. Okay, ini ada salah satu contoh, example. Kipas ya. Okay, apabila kipas ini kita buka jalan laju-laju ya, dia akan pusing, betul tak? Akhirnya apa kita nampak? Apabila ini akan putar dengan sangat laju, kita nampak bulatan. Inilah. Okey, nanti kalau nampak soalan macam ni, kita buat bulatan. Okey, nanti saya akan tunjuklah. Bulatan sini ya, circle. Okey, kita tengok gambar ini. Ini adalah garisan, betul tak? Dan ini namanya locus. Locus bagi pergerakan suatu titik ada bola keranjang menghasilkan suatu lengkung macam ni. The movement of a point on the basketball yields a curve. Ni curve lah. Garisan lengkung. Boleh tak apa? Ni maksudnya lah. Okey, kita lihat 8.2. Locus dalam dua dimensi. Two-dimensional loci. Locus dua dimensi. Two-dimensional loci merujuk kepada lintasan titik yang bergerak dalam satu sata mengikut syarat-syarat tertentu. Refer to path taken by a point that move in plane according to certain condition. Okey, ini dia kata adalah satu lintasan titik ya, lintasan titik path. Jadi maksudnya dia ada satu gambar, dia ada beberapa locus. Dia ada beberapa locus dalam satu gambar yang rata. Gambar yang biasa. Itu ialah dua dimensi, two dimensional. Okey, boleh faham tak? Contoh kalau bulatan ke, segitiga ke, segi empat ke, ini two dimensional. Kalau three dimension, 3D maksudnya dia akan garisan tambahan pada gambar. Kalau segitiga pun sama, kalau 3 dimension dia akan jadi macam ni lah. Ada bezanya gambar. Jadi sekarang kita cakap pasal 2, bukan 3. Jadi yang warna orange tu tak adalah. Boleh faham? Okay, sekarang dia kata ada dalam satu gambar ada beberapa set locus letak sama-sama yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Okay, dia akan membentuk satu set locus dan dalam set locus itu adalah jawapan lah. Okay, kita lihat contoh nanti akan lebih jelas lah. Okay, kita sambung untuk nota 2. Nota 2. Okay, nota 2 ni adalah sangat penting. Murid-murid boleh pause video untuk cuba melukis. Nanti saya akan tunjuk contoh juga, murid-murid boleh try lukis ikut saya. Kita perlukan jangka lukis, kompas dan pembaris untuk membuat latihan bab ini. Okey, bab ini kita perlukan jangka lukis ya. Okey. Dalam bab ini kita perlu mahir A, B, C, D, E sudah cukup. A, B, C, D, E. Sebab semua soalan adalah dari A, B, C, D, E ini. Okey, kita tengok yang pertama A ni. A ya.
jarak tetap dari satu titik. Constant distance from a fixed point. Jadi saya highlight satu titik tetap fixed point. Ini fixed point. Apabila jarak tetap, constant distance, contohnya sini, constant maksudnya sama, 1 cm, selalu 1 cm, dia akan membentuk satu bulatan. Bentuk ini kita perlu ingat. Yang penting kena faham, kemudian ingat. Tak payah hafal lah, faham dan ingat saja. Kalau sudah faham, nak ingat senang. Kita lihat B ya, kita lihat B. Jarak sama dari dua titik tetap. Jarak sama, two fixed point, equal distance. M dan N adalah point yang sudah tetap, fixed point. Jaraknya adalah tetap, tak berubah. Maksudnya, ia adalah, jawapannya ialah pembahagi dua sama serenjang. Perpendicular bisector. Ini kita sudah belajar masa tingkatan 1, betul tak? Jadi kita kena ambil teknik tingkatan 1 lah untuk menjawab soalan tingkatan 3 di sini. Okey, M dan N adalah titik tetap dan kita nak buat satu garisan di tengah-tengah. Kita pakai ini, perpendicular. Kita akan buat satu lengkuk macam ni. Nanti saya akan tunjuk lah. Dari lengkuk ini yang cross ni, kita sambung cross ni dengan pembaris, kita akan dapat satu garisan. Dan garisan ini adalah locus dan juga adalah jawapan. Ingat, kita menjawab soalan perlu label macam ni, arrow dan nama, locus. Arrow dan locus. Jangan biar kosong ya, tak ada markah. Okey, kalau dia ni sama serenjang, dia mesti sudut dekat 90. Boleh ya? Okey, kita tengok C ya. Jarak tetap dari satu garisan. Constant distance from a straight line. Straight line di mana straight line? PQ adalah garisan yang tetap. Okey, kita kalau nak buat satu locus yang jarak tetap, constant distance contohnya di sini adalah XCM. Kalau dalam soalan dia akan bagilah 2 cm ke 3 cm ke. Di sini dia adalah XCM. Apabila jarak di atas dan bawah adalah sama jauh, dia akan membentuk dua garisan yang baru dinamakan locus. Macam ni, ada caranya untuk melukis. Okey, nanti saya akan tunjuk. Kita lihat yang D. Ini murid-murid boleh pause video untuk salin bentuknya. Bentuknya adalah juga jawapan untuk soalan-soalan yang di bawah ya. Kita lihat D, jarak sama dari dua garis lurus selari. Equal distance from two parallel lines. PQ dan RS adalah parallel line, garis selari. Nampak arrow kan? Kalau kita nak buat satu garisan yang sama jarak, equal distance di sini, dia adalah garisan lurus juga di tengah-tengah dan namanya locus. Okey, cara melukis nanti saya akan tunjuk. Murid-murid nanti sama-sama belajar buat di kertas A4 dulu ya. Kita lihat E. Berjarak sama dari dua garis lurus yang bersilang. Equal distance from two intersecting line. Ini silang, garisan silang. Okey, silang lah ni. Kalau ni tak silang, kalau macam ni dia akan silang. Silang, dia ni sama jarak, equal distance. Maksudnya garisan tengah-tengah di sinilah. Kita mesti guna jangka lukis, buat ini dulu, lepas tu buat ini, lepas tu buat ini, baru garisan ini adalah locus. Boleh faham? Okay. Murid-murid boleh salin bentuk gambar ini ya, bentuknya. Kita lihat yang nota ketiga di bawah. Titik persilangan, point of intersection. Titik persilangan ya, bagi dua atau lebih locus boleh ditentukan dengan membina setiap locus pada darjah yang sama. The points of intersection
of two or more loci can be determined by constructing each locus in the same diagram. Kita ada locus Q combine ya, bergabung dengan locus P. Apabila dua-dua locus bersilang, kita jumpa simbol ini. Simbol ini selalu kita perlu buat dalam soalan ya. Okey, di sini ada satu contoh. Kita lihat contoh di sini. Okay, raja di sebelah menunjukkan sebuah segi yang bersama. Square W sini ya, X, Y, Z. X, Y, Z. Okey, segi bersama. Square 5 cm. 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm. Okey, sekarang P dan Q ialah dua titik bergerak. Dua titik bergerak. Yang bergerak, moving points maksudnya locus ya. Dalam segi 4. Dalam. Jaga perkataan dalam. Murid-murid, inside ya. Kalau macam ni, murid-murid perlu buat locus dalam. Tak boleh di luar. Nanti you buat bulatan sehingga sini luar lah ni. Jangan. Ingatlah, take note lah. Ini garisan pun sama. Jangan keluar dari gambar sampai sini ke. Jangan. Kalau boleh, dalam. Kena ikut instruction. Kita lihat A. Lukis locus bagi point P. P ya. P di sini. P di sini kan. Apakah syaratnya? Syaratnya ialah jarak sentiasa sama. Dari garis lurus W, Z, X, Y. Equidistant from the straight line W, Z sini dan X, Y. Sama jarak. Ini adalah macam di atas lah. Sini kan? Betul tak? Itu pasal saya cakap nota nombor 2 sangat penting. Yang saya garis dengan warna oranye ni adalah soalan. Dia mau locus yang sama jarak. Maksudnya ini adalah locus lah. Locus bagi P dan kita perlu label. Label Okay. Saya pandang oranye lah. Oranye memang sudah jawab lah. Sudah jawab, saya padam dulu. Okay, sekarang kita lihat B. B ialah Q locus bagi titik Q. Moving point Q maksudnya Q ialah locus lah. Okey. Apakah syaratnya? Jarak 3 cm dari Y. Jadi kita kena measure, ukur jaraknya dari sini ke sini adalah 3 cm dan kita buat ini dengan jangka lukis. Okay, always 3 cm from point Y. Jadi kita guna jangka lukis lah. Ini kena label locus Q. Boleh faham ya? Okay, seterusnya kita lihat yang C. Diminta tanda kedudukan bagi semua titik persilangan PQ dengan simbol ini. Okay, mark all points of intersection of locus of P and Q with this symbol. Inilah yang saya buat kuning ni. Dia silang kan? Dia silang. Itulah kedudukannya. Boleh faham ya? Okey, kita cuba latihan di bawah. Okey, ini senang. Saya tunjuk contoh jawapan bagi yang 4, 5, 6 ya. Apakah soalannya? Hurai dan Laka. Dan Laka describe and sketch locus. Okey, yang soalan 4. Okey, pendaki yang sedang mendaki bukit. A climber who is climbing a hill. Apakah locus bentuknya? Dia jalan menuju ke atas kan? Dia menuju ke atas kan? Jadi apakah bentuknya locus? Locusnya ialah garisan lurus yang contoh. Garis lurus lah.
Tapi ini adalah selari dengan bukit ya, bukit. Sebenarnya kita boleh buat garisan atau buat dotted line. Jadi ini kita kena buat dengan pembaris murid-murid. Jangan buat dengan tangan ya. Semua guna alat-alat melukis. Kita kena hurai ya. Locus itu ialah garis lurus yang selari dengan bukit. Okay, dalam bahasa Inggeris the locus is a straight lines parallel to hill. Okay. Untuk soalan 4. Kalau soalan 5, kita lihat kita sebiji bola yang ditendang oleh seorang pemain. A ball being kicked by a player. Dia tendang kan? Jadi bola. Tengok bola dia. Bagaimana bola itu akan bergerak? Kalau dia tendang satu kali, dia akan pergi jauh-jauh. Tendang kali kedua, dia akan pergi jauh-jauh lagi. Betul tak? Tendang kali kedua. Jadi apakah bentuk locus? Macam ni kan? Jadi ini adalah jawapan. Jadi kita jawab. Locus itu berbentuk lengkung. The locus is a curve. Boleh? Soalan 6. Lembu yang diikat pada sebatang kayu bergerak mengelilingi kayu. Ni kayu. A cow tied to a stick move around the stick. Okey, ini sudah tak boleh bergerak. Titik tetap ya. Jadi ini adalah fixed point. Betul tak? Tapi lembu ni ikat tali ni adalah selalu sama panjang. Betul tak? Jadi dia akan gerak paling jauh pun mengikut bulatan macam ni saja. Boleh faham? Jadi jawapan kita ialah macam ni. Dan kita kalau nak hurai, locus itu berbentuk bulatan. The locus is a circle. Okey tak? Boleh faham tak? Lihat soalan pertama. A sentiasa berjarak sama dari titik RS. A is always equal distance from point R and S. Dia sama jarak. Selalu sama jarak. Maksudnya dia macam ni lah kan? Macam ni ya. Jadi kita lukis dengan cara lukis. Kita guna itu serenjang ya, perpendicular. Buat garisan lurus. Okay, tengok soalan 2. A sentiasa bergerak 1 cm dari garis GH. Always 1 cm from straight line GH. Sini GH dia mau 1 cm kiri dan kanan. 1 cm di sini jaraknya. Okey. Jadi jawapannya
kita kena ukur 1 cm dengan pembaris dululah. A sentiasa bergerak sama dari garis TU VW. Equal distance from straight line TU VW. Jarak sama dari garis ini, dia mesti di tengah-tengah lah kan. Okay. Okay, kita lihat soalan 4. A berjarak sama dari garis KL, KM. Equal distance from straight line KL, KM. Sama jarak, dia mesti di tengah-tengah. Betul tak? Soalan 5. A berjarak sama equal distance dari dua titik P dan Q from two fixed point PQ. Okay, garisan PQ ni adalah satu titik, satu set titik. Betul tak? Jadi dia ni kena sama jarak ya dari dua titik ni. Maksudnya dia serenjang lah, perpendicular. Macam ni lebih kurang. Okay. A bergerak sama equal distance dari dua garis selari PQ RF. Sama jarak, dia mesti di tengah-tengah, betul tak? Okay, jadi kita buat lebih kurang sama dengan ini. A bergerak dengan keadaan sudut EDA kat mana? EDA sama dengan A tak tahu sama dengan FDA. EDA FDA. Jadi A di sini lebih kurang, maksudnya sama, jarak sama di tengah-tengah. Okay, jarak sama.
sentiasa 1 cm dari garis PR. Straight line PR, PR 1 cm kan? Jadi kita perlu buat garisan di sini dan jarak di sini 1 cm 1 cm. Okey. Soalan 9. A bergerak sama dari garis KL KN. Equidistant from line KL KN, KL KN. Jadi sama jarak, dia mesti kat tengah-tengah. Betul tak? Okey, untuk PQRS ialah gambar macam ni lah kan, PQRS. Okey, kemudian kita lihat A ya. Dia mahu kita buat locus X, jaraknya adalah sama, equidistant dari PS QR. PS QR. PS QR. Jarak sama mesti kat tengah-tengah, betul tak? Jadi kita di sini ada petak, senang kita buat. Kita buat garisan dengan pembaris ya. Tengah-tengah di sini. Ini adalah X ya. Ikut nama dia. Okey. Okay, kemudian B. Locus bagi titik Y. Locus Y lah. Dia ni 5 unit dari R. 5 units from point R. R di sini 5 unit 5 unit kita kira lah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini ya. Atas pun sama 1, 2, 3, 4, 5 di sini kan. Jadi kita ambil jangka lukis, buka jangka lukis, ikut petak di sini dan kita jarum letak sini dan kita sambung titik yang saya buat biru di sini, boleh? Macam ni. Kita akan dapat jawapan lebih kurang macam ni. Okey. Lepas tu soalan C. Soalan C, Z. Dia ni sama jarak, equidistant dari PQ, PS. PQ, PS. Sama jarak mesti kat tengah-tengah, betul tak? Jadi kita buat garisan tengah-tengah. Ini locus, belum label. Ini adalah Y ya. Okey, yang C adalah Z. Dekat tengah-tengah dan kita sebenarnya boleh buat garisan terus sebab dia sudah ada petak. Macam ni kita terus buat. Buat label.
Kita cuba lagi. Soalan 1 di sini. Okey, kita perlu lukis E. E ialah locus E ialah locus. Jarak mesti mau sama, equidistant dari dua titik A dan B. Jadi samalah kita buat serenjang. B titik F ini adalah 2 cm. 2 cm dari titik A, point A. Jadi tandakan ini simbol persilangan intersection E dan F. Mana E dan F? Kita lihat soalan 2. Yang A kita buat A, locus A yang sama jarak equidistant garis AB BC. AB BC. Jadi sama jarak dia mesti di tengah-tengah macam ni kan? B, locus S, jarak 1 cm. Dari mana? AC. AC jarak 1 cm. Jadi 1 cm mesti atas dan bawah, sini 1 cm, 1 cm. Betul tak? Jadi jawapannya 1 cm. Kita ukur lah. Kita lihat C, tanda simbol ini untuk yang silang AS, AS. Locus P, 5 unit dari D. 5 unit from point D, D dekat sini ya. Ya sebenarnya buku ni ada petak lah, tapi tak jelas ya. Tapi saya boleh nampak lah, mungkin dalam video tak jelas. Okay, you nampak tak? Sini ada sikit-sikit. Petak 5 unit kan? 1, 2, 3, 4, 5. Macam ni lah kita ukur ya. Soalan B, locus Q. Locus Q ni adalah macam ni tau. QD sama dengan QC. QD
QD, Q tak tahu kat mana. Tapi QD sama dengan QC. Q tu mesti di antara T dan D. Dekat tengah-tengah lah. Dekat tengah-tengah. Sini mah. Sini macam ni lah. Okay. Tengah-tengah C dengan D. Sebab kalau kita bayangkan kalau D kalau Q dekat sini, ini locus. Jaraknya adalah sentiasa sama dengan DC. Boleh faham? Jadi kita buat serenjang. Ini telanjang perpendicular. Yang ketiga, dia ni mau sama jarak, same distance, garis AB dan AD. AB dan AD. Jadi di sinilah tengah-tengah. B ya. Tanda ini simbol dengan locus semua silang punya intersection PQ. PQ dia tak sebut A tu. Dia tertinggal mungkin. Sebab dia kata P Jadi yang semua locus mana dia silang. 1, 2, 3 di sini tengah-tengah. Boleh faham? Hasmin berjalan dari rumahnya A ke kedai buku B. Walk from his house A to the bookstore B. Jadi lebih kurang A di sini, B di sini. Ada jarak 200 meter ke timur. East. Jadi timur kat mana? Timur kat sini kan? Okey, jadi arah dia macam ni sudah betul. Kemudian dia jalan ke arah selatan. South berapa? 300 meter. C. Berapa? Ni apa yang dicerita lah. C. Tu 300. Dan dia ada skala. Scale dia. Okey. Ingat tak? Bab 4. Skala ya. Kita perlu buat locus S. Yang jaraknya sama. Equidistance. Garis AB, BC. AB, BC. Maksudnya di sinilah tengah-tengah. Okey. Jadi, mula-mula kita perlu lukis ikut skala ini dahulu. Okey. Skala ialah macam ni kan? Masih ingat tak? Ini adalah dalam cm. Ini adalah dalam cm. Dan ini meter. Meter, jaga. Jadi, kita kena convert. Okey, formulanya adalah macam ni, skala lukisan objek sebenar. Jadi lukisan atau drawing, lepas tu lukisan sebenar di sini kan. Ini lukisan sebenar. Sini berapa? 200 meter. 200 meter berapa cm? Taraf 100. 200 meter taraf 100 supaya dapat dalam bentuk cm. Cm
Jadi berapa sifar di sini? 4 sifar. 1, 2, 3, 4. Ini untuk yang sini tau. Kita silang lukisan berapa? Lukisan adalah macam ni. Kita tekan kalkulator atau potong saja pemudahkan. 3, 3, 1, 4. Jadi sini kita pakai 4 cm. Dah? Okay, 4 cm. Kita teruskan untuk yang sini 300. Kalau 300 macam mana? Sama lah, kita pakai formula macam ni. Lukisan adalah sama dengan 300 darab 100. Jadi tambah 2 sifar di belakang bagi 5,000. Kita potong sifar 3 sini, pemudahkan dapat 6 cm di sini. Jadi kita buat lukisan dengan 4 dan 6 cm guna pembaris. Okey, dah. Ini jawapan. Okay, kita lihat soalan ni. Soalan 2. Ini adalah 3 titik ya. 3 location. Kita perlu lukis locus E untuk A. Apakah syaratnya? Sama jarak equidistant dari rumah Syahira masjid. Syahira masjid. Jadi di sini kan mau sama distance, jadi adalah garisan di tengah locusnya. Okey. Jadi kita perlu sambung titik untuk rumah di sini. Untuk soalan B ialah locus F. Dia ni, okey, jaga ya ayat dia. Kita lihat dari from school, dari sekolah di sini. Okay, from school. Jarak sentiasa, distance is always. Berjarak rumah Syahira ke sekolah. Syahira's house to school. Syahira house to school. Jaraknya adalah dari sekolah, tapi jaraknya adalah di sini. Jaraknya adalah dari rumah ke sekolah. Jadi kita kena ukur dengan jangka lukis dari sekolah, buka jangka lukis. Okay, lepas tu kita buat bulatan. Dia dari sekolah mesti jarum sini ya. Boleh faham? Okay, kita lihat C. Tanda simbol ini untuk E dan F. Kita cari ya, kita tengok ya. Mana silang? Boleh faham? Okey, dahsyat kita lukis. Kita jawab soalan D. Dia tanya, adakah jarak di antara masjid dengan sekolah? Is the distance between mosque and the school lebih dekat, closer, banding dengan rumah. Okay, kita lihat gambar, kita
kita lihat gambar, kita ada macam ni kan. Macam ni kan. Lepas tu dia dekat tak? Atau jauh? Ini lebih dekat. Betul tak? Sebab di sini adalah jarak X lah. Tapi di sini jarak X, dia adalah dekat. Jaraknya pendek. Jadi kita jawab dia okey, ini jawapan. Okey, boleh faham tak murid-murid? Kelas hari ini sampai sini saja murid-murid. Terima kasih. Bye-bye.